Kalau kau seorang student dan bajet kau lebih kurang RM2,000 Malaysia, aku rasa jangan menekan-nekan dulu nak beli sebiji laptop. Sebab apa? Aku dulu pun student juga. Bukan semua student perlukan sangat sebiji laptop. Katakanlah kau ada sebiji tablet macam dekat tangan aku ni, siap ada keyboard, siap ada pensel dan siap boleh masukkan SIM card 5G. Lagi berbaloi, betul tak? Yang paling best dekat tablet ni sebenarnya, senang nak bawa ke mana-mana. Jom, aku ceritakan kelebihan dia. Untuk yang nak buat assignment, ini memudahkan korang. Okey, sambungkan je tablet ni ke casing keyboard, automatik dia akan masuk ke PC mode. Apa yang berubah? Asalnya adalah sebiji tablet Android, dia akan berubah ke interface yang lebih kurang macam desktop lah. Okey, kau boleh masuk, boleh buka banyak Windows. Okey, kau boleh split screen, kau boleh gunakan mouse, okey, gunakan Bluetooth lah. Dan WPS Office dia pun memang dioptimumkan untuk pengalaman lebih kurang macam dekat PC. Lepas tu katakanlah kau ada jenama lain, contoh macam akulah, ada iPhone ataupun ada MacBook ke, iPad ke, jangan risau, owner dah makin mesra dengan ekosistem Apple. Okey, kau nak transfer file boleh, memang lajulah. Dan untuk memudahkan sesi pembelajaran ataupun nak salin nota, pensel owner ni ada disediakan. Dan kelebihan dia adalah kalau kau nak tulis dalam owner notes, okey, kau nak buka beberapa notes dalam tab, okey, ada circle to search, kau nak cari ataupun translate benda kita tengah baca, ini memang memudahkan. Tapi dalam semua benda yang aku ceritakan, aku rasa satu benda ni memang korang akan hargai sangat-sangat, iaitu AI Memo. Okey, dekat sini katakanlah kau masa kelas ataupun meeting, okey, engkau boleh record direct lah conversation. Okey, member kau borak ke, lecturer borak ke, dia boleh transcribe daripada audio jadi perkataan. Jadi kau tak payah nak salin lah. Itu dah memudahkan. Lepas tu pula, lepas habis je kau punya meeting ataupun belajar tu, okey, kau akan ada AI yang boleh teruskan buat summary, okey, nak buat meeting mesyuarat, okey, sampai boleh buat mind mapping. Ini dah mudahkan sangat sebenarnya ni. Disebabkan tablet ni akan jadi workstation korang ataupun korang akan menghadap dia lama, benda ni paling penting lah. Dia datang dengan 12.1 inci screen, 3K Eye Comfort Display dan ini paling penting lah, 7 teknologi Eye Care. Jadi katakanlah kau nak gunakan tablet ni waktu siang, waktu malam, mata kau akan lagi selesa. Untuk bahagian bateri, ini yang paling aku suka. Memang agak besar, 10,100 mAh bateri. Charging pun agak laju juga, okey, boleh tahan. Jadi katakan nak buat kerja, nak buat pergi kelas, okey, lepas tu nak movie, tak ada masalah. Sebab apa? Dia dapat juga certification EKG Top Choice Tablet dan dengan 6 speaker dia, stereo speaker, special audio, memang syahdu nak layan movie. Yang paling penting sekali, berapa harga dia? Bermula RM1999 dan untuk student, korang akan dapat diskaun sampai 15%. Maksudnya, bermula RM1699. Bertuah betul student zaman sekarang ni. Dan sebelum tu, sebelum aku terlupa, jangan tak tahu, katakanlah korang lagi suka menulis, melukis lagi lama dekat tablet, nak spek lagi atas, owner ada bawa Honor Pad 20 Pro. Ini upgrade lagi sikit lah. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli tak Honor Pad 20 kali ni? Ataupun